Faraid itu apa? Faraid itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang secara detailnya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12 dengan 176. Surah An-Nisa ayat ke-11, 12 dengan 176. Okey, kenapa kita kena faham pasal faraid ni walaupun secara basic saja supaya kita tahu bahagian orang ni macam ni, bahagian orang ni macam ni. Jadi kita sebagai pemilik harta, bila kita tahu, saya hanya ada anak perempuan sahaja. Anak perempuan saya 2/3 bahagian sebab mereka ada 3 orang. Contohnya ada 3 orang. Jadi saya mungkin memerlukan hibah. Mungkin sebab saya tak kata saya wajib, sebab saya mungkin memerlukan hibah sebab saya tengok situasi keluarga saya tengok situasi adik-beradik saya yang berebut harta. Mungkin anda memerlukan hibah, mungkin juga anda tak memerlukan hibah sebab mungkin anda tengok adik-beradik anda tidak bergaduh, adik-beradik anda tidak bertelagah apabila bercakap mengenai harta. Tetapi saya nak ingatkan, mungkin sekarang tidak bertelagah, akan datang kita tidak tahu, wallahu a'lam.